Hello semuanya. Hari ini aku bakal membuat ICS. Iya, ganteng. Bye. Ganteng. Imut. Asal banyak sangat ni? Baca ni. Control input. Input mesti ni apa? Helikopter turun ke padang. Tengok Ani ambil wire. Ani, aku rasa aku tak suka lah diri aku sekarang. Sebab aku rasa macam aku terlalu macam gemuk. Sekarang makan pakrapau hari ni. Okay guys, hari ni saya nak buat day 1 untuk kuruskan badan. So saya tak akan terjebak dengan benda manis. Saya tak akan terjebak, okay? Oh my god. So ni first day saya. Saya nak minum air masak je hari ni. Dengan macam amal dengan And doakan saya semoga saya konsisten selama 2 minggu. Sebab saya nak raya haji, saya nak kurus. cepatlah cucu. Ya Allah, sabarlah. Kau punya program pun belum Ya. ni lagi. So kita orang tengah buat I/O table. Ini adalah I/O table. Kan wire input dengan output dia. Ini kita orang buat water supply control. Rasa aku macam gelap sikit. So tengok. Okay guys, saya dah gelap sikit sebab since it's May, Ani nak 1000 subscriber. Hari ni saya mengantuk. So kita akan cucuk. So kita kena baca kat sini. Okay, bateri berapa? 12. Salah, 14. Tak jadi belanja. Ni Kita Ima baru namanya. ni Ima. Hi guys. Kita orang baru buat wiring. Sekarang kita orang tengah buat software pula. Okay, sekarang Hani tengah buat program ni. Pump up. Tengah masukkan input dengan output dia kat So sini. kalau this is my difficult thing in the ICS. I got this. Ni kat sini pun boleh. Okay, sekarang kita orang dah masukkan programming apa semua. Kenapa kita tak ada timeline diagram? Gigi dah kau. Saya gedi. Saya memang gedi. Saya nak jadi perempuan paling gedi. Cuba kau checkkan. Walaupun aku tak percaya kau. Helikopter turun ke padang. Atas dengan ni. Kita orang ada episod 2 iaitu dia salah wire. Itulah berlagak lagi. Kau tengok lah salah. Berlagak. Memang berlagak. Sekali salah wire. Okay, bye semua. Guys, saya rasa saya nak habiskan vlog saya kat sini je sebab handphone saya dah panas. Tak, dia alasan dia tak nak edit banyak-banyak. Itulah, handphone saya dah panas. Nampak ni? Aduh. Bye semua. Bye.